Pernah accident dia. Member saya yang best saya semua. Alamak, diorang tak datang pula. Lepas tu paling laju 100 lah turun Bukit Templar. Buat suku lah. Buat suku. Tak pakai motor dah? Pakai orang rumah je. Pakai orang rumah je. Okay guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi guys di IPC, It's Faizal Channel. Okay, video kali ni saya nak share pada korang, bukan pasal bawa motor ke apa ke tak, tapi ada reunion dengan saya punya brother saya, abang-abang saya. Kira orang kata macam sebelum saya main motor, diorang dah main motor dululah. So saya nak korang tengok video ni. Sebab apa tau? Sebab saya nak interview diorang pasal nombor plate motor diorang dulu. Manalah tahu nombor plate motor diorang dulu korang pakai. Alright, so pagi ni saya dekat Bangi, Lake House Bangi. So saya akan reunion, breakfast kat sana. Sambil-sambil tu kita interview pasal nombor plate. Kita jumpa kat sana. Alright. Okay guys, alhamdulillah sampai dekat Lake House Bangi. Kalau ikutkan hari ni attendance seramai 11 orang lah, lebih kurang macam tu. Sebenarnya kalau nak ikutkan saya punya batch ni ramai je. Cuma yelah, bila dah berumah tangga ni kan, dah berfamily, memang masa tu tak boleh nak janji lah. So lebih kurang dalam 40 ke 50 orang. Tapi 40-50 orang tu baru 11 orang je datang. Alright, so jom kita masuk. Saya first time sampai kat Bangi ni. Assalamualaikum. Inilah udah. Tak bayar lu ke dia? Makan lu? Makan betul lagi? Kau seorang lah. Tapi keluar jangan dari satu tempat. Okay, buat tak tahu Kau buat jogging agak dah macam dia dekat Indonesia. Kau tema lu lah. Ini salah tema. Dia rekod rumah cakap baju petak-petak. Betul. Tak kenal dia. Jangan wajib tu. Okay guys, buffet breakfast. Buffet breakfast kat sini. Hijau. Hijau pun hijau lah. Nanti nak repeat. Tengok Uda pandai tu. Nasi goreng ada. Goreng lah. Yang lain tak sampai lagi. Guys, menu pagi. Oi, ini makan ni sikit lah bud. Nanti dah naik. Ni apa? Walai. Sudah sampai. Baru sampai.
Bodoh. Ajar tu. Asal tak naik sekali? Nak balik Jaya susah kalau nak return apa sial saja. Ya, habis tu tak paling break lah tu. 1 hour later. A few moments later. Okay guys, Alhamdulillah kita orang dah settle makan. Bukan settle lah, belum settle lagi sebenarnya. Maklum lah, bila makan buffet ni makan banyak lah. Okay, so sambil-sambil diorang duk sembang-sembang pasal pengalaman diorang dulu kan, main bola lah, lepak Johan lah, lepak apa Bumi Putra, macam-macam lah diorang punya zaman-zaman diorang kan. Macam saya ni antara best saya, kira saya paling junior lah kat dalam reunion ni. Member saya yang best saya semua, alamak, diorang tak datang pula. Tapi tak apa, okay, kejap lagi saya akan tanya diorang pasal nombor plate motor. Lepas tu macam mana zaman dulu dengan sekarang kan. Mana tahu nombor plate motor yang diorang pakai dulu korang pakai hari ni, ataupun yang korang kenal lah kan. Okay, sekejap lagi kita layan diorang. Kuat gila bunyi motor ni padahal pakai trompet dengan air filter saja. Okey guys, korang boleh dengar kan pakai air filter satu lapis dengan trompet. Exhaust standard Okay dah. Dulu kau pakai motor apa? Nombor plate apa? SS WDB 3457. WDB 3457. 3457. Maksimum laju berapa? Tak tahu 110 kot. Banyak kau tadi 10. Serius lah? Ha? Serius lah? Takat Kawasaki Kip tu selamba watapau. Kau tak kira? 107 lah. Lagi ada motor lain tak? Tak ada. Tak ada Itu je. Alright. Okay, Ngah. Ngah dulu pakai motor apa? Nombor plate? Motor Kip, Kawasaki Kip. Kawasaki Kip. WCQ 7807. Lagi sini. WCQ 7807. 7807. Okey. Paling laju berapa bawa? 17. 17. Dia kalah. Sekarang pakai motor apa? Tak ada pakai motor, takut naik motor laju. Confirm tak ada? Tak ada, dah jual. Okey. Angah sekarang pakai motor apa? Pun tak pakai motor dah. Tak pakai motor dah? Pakai orang rumah je. Pakai orang rumah je? Okay, tak tanya. Dulu pakai motor apa? Dulu pakai motor Yamaha 100 je dulu. Yamaha 100? Nombor plate? Nombor plate tak ingat lah. Dah tak ingat lah nombor plate. Apa dah lama lah. Allah. Motor pun dah ada jual lah. Ya. Okey, sekarang pakai motor apa? Sekarang biasalah, mengikut peredaran zaman ni kita pakai Y-Suku lah. Y-Suku. Okey, thank you. Okey bang. Dulu pakai motor apa? Dulu pakai motor apa? Tak pakai motor. Pakai BMW. Pakai cakap betul. Bas mini wilayah. Tak pakai motor? Tak pakai. Serius? Ya lah. Serius tak pakai motor? BMW. BMW? Bas mini wilayah. Bas mini? Habis daripada rumah dia lagi sampai Nepal lah. Sekarang ada lah motor. Okey, sekarang motor apa? Legenda. Legenda. Alright. Okey, terima kasih. Guys, korang percaya guys tak pakai motor guys. Okey. Boleh terima? Tak ada. Okay. Dulu pakai motor apa? Dulu lah, masa bujang kan. Masa bujang betul. Masa bujang bergaya lah, Rezek. Rezek. Rezek, nombor plate? WCL 5008. WCL 5008. Motor tu dia ingat nombor. Okay guys, pada korang yang ada pakai RZ nombor plate WCS SLLL WCL 5008. Korang komen kat bawah kalau ada jumpa motor tu, owner nak balik owner nak balik. Okay, kita sambung terus. Okay, dulu pakai motor apa? Nombor plate? Y100 Yamaha. Y100 Yamaha Sport lah kan? Nombor plate? WCR 5850. WCR 5850. Paling laju bawa berapa?
80. Dulu sampai dulu lah kan. Bawa 80? Serius lah 80? Laju Laju tu. Sisi dia tu. RZ dulu berapa boleh laju? Wah, 100 je. 100 lah? 100 je. Ni, katanya dengan ni. Dengan 17. Angah hari dulu. sekali-sekala 1-2 lah ke. Satu dua Sekali-sekala. Habis sekarang punya zaman bawa semua 200 macam mana? Oi, tak ada, tak sampai. Dah dapat Okay guys, saya nak interview saya punya orang tua. Bukan orang tua, paling otai lah, paling otai. Okay, kita tanya dia. Alright, kerja di BKL. Datuk. Ya. Mana sini Datuk? Ya. Dulu pakai motor apa Datuk? Yamaha 80. Yamaha 80. Dia punya nombor 9300. Nombor penuh. W apa dulu lupa Depan nombor 9300. Nombor 9300. Jangan 9300. Pernah aksiden dekat Jalan Kuching juga dengan dia. Tapi dia tak bawa motor. Alung lah punca. Melintas kereta mangap. Terus pengsan. Betul. Bawa taksi pergi hospital lah. Okey. Dulu berapa harga motor? Dulu tak mahal. 2,000 lebih ke 3,000 lebih baru. 2,000 lebih. Rezek tu berapa? 4,000 lebih. 4,000 lebih. 4,000 lebih. Baru. Tahun? 91. 91. Sorry, 91 lah. Guys, sekarang RZ 20,000. 20,000 Sekarang Alu pakai motor apa? V8. LC V8. LC V8. Yes. Ya betul, yes. Tak V8 tak kawan. Baru beli tu. Ya. Apa nombor? VNJ 3647 baju bandaraya 3647. Oh, ni nombor badan. Yes, beli betul nombor. Okey. Dalam ramai-ramai ni ada seorang yang pakai LC V8. Yes. Yang paling senior, dia lah yang pakai paling muda punya motor. Paling canggih. Okey. Thank you Datuk. Baik, terima kasih. Bye. Okey. Nai. Dulu pakai motor apa sekali dengan nombor plate? Motor pertama Yamaha Sport. Guys, motor pertama alright. 57 WCF 5780. Okey. Lepas tu paling laju 100 lah turun Bukit Templar. Lajak. Okey. Lagi motor kedua, macam ada motor kedua je. Motor kedua RZ. okey. WCM siapa jumpa lah WCM. Okey. 57 apa nombor dia? 5720 kan dia. 5720. Tak tahu, tak ingat kan dia bang. Okey, berapa harga masa beli tu? 6.5. 6.5 tahun? Tahun 92. Tahun 92, 6.5 Okey, sekarang pakai motor apa? Lepas tu ada lagi? Lepas accident dekat tol tahun 90 tukar pakai ES5. Pakai ES5, okey. ES5 power drip, power high power. Alright, nombor plate? Dah ulang kali dia salah. 1934 lah, 1934 W siapa? Nak kahwin. WCM 5780 Kereta. Kalau motor korang WD apa kalau AS5 WDG apa lebih AS5 tu. Berapa beli masa tu? AS5. AS5 beli pun dah 3,000 lebih, 4,000 lebih. Sekarang pakai motor apa? Sekarang motor LC 125 first model. V1 punya LC V1. Okey. Dah 15 tahun. Okey. Pakai motor apa dengan nombor plate? Okey. Banyak motor saya pakai. Okey, yang paling top yang lah. Yang pertama dulu asal masa lepas sekolah dulu kita pakai Panther. Panther? Serius Panther? Panther Gamma Panther Gamma Jerong. Okey, nombor plate? Nombor dia dulu plate dia JCC 7983. JCC 7983. Lepas tu pakai dalam 3 tahun. Jadi akibat kemalangan motor tu total loss terus, tak boleh pakai. Jadi saya tukar kepada RG Sport. Sekejap. Dulu Panther tu harga berapa? Harga tahun tu saya beli tu atas bukan barulah maknanya, tapi harga dalam 3,000 4,000 macam tu lah. 3,000 4,000. Harga 4,000 lah. Tahun 91 punya motor,
93 gitu lah. Okey, lagi? Ada motor lain? Lepas tu pakai Haji Sport. Lepas tu saya keluar datang KL. Sekarang ni saya dah ada Y-Suku dengan LC lah. Y-Suku baru ambil ke? Lama dah. LC? LC pun tahu lama jugalah. Maksudnya kita pakai untuk pergi kerja ke anak-anak nak pakai tu lah. Tapi saya biasa pakai LC je lah. Dah usul ni tak adalah macam dulu lah. Okey, kan kata pakai Panther kan? Paling laju berapa? Dulu kita muda-muda kan. Bujang boleh tarik lah sampai berapa. Lepas tu motor tertelur tu. Okey, agak-agak lah laju berapa? 200 ada? Sampai 17, 18 lah. 17, 18. Angah 17, 18 Panther. Panther laju. Panther boleh pick lah. Okey, terima kasih. Lagi sama-sama. India dia berlakon lah dia. Dia berlakon bila dalam kotak jatuh. India teknik pun. Semua datang. Satu pakai spek mati buka. Dia keluar dalam jiram ni. Tak nak juara ke? Angah pegang bola. Lain kali dua-dua ni. Di depan. Yang menunggu tu untuk lambungan Angah pegang bola depan gol. Yang ayam mak mobil keri. Gol dia kecil. Gol dia naik ke satu. Gol tinggal. Oh, nak jalan senang aja, penalti aja nak ambil. Angah suka ambil penalti. Angah penalti tak masuk. Tak nak ah. Ya. Angah penalti tak masuk, lepas tu suka gaduh. Provok. Okey. Kita naik. Kita satu ni. Kita area bola. Bola ngam. Udah. Sen. Jumpa lagi. Long. Jumpa lagi. Kamu baru mah, kamu ke apa naik datang? Buat datang. Badan mu dah gemuk. Dua lah pasal. Cepat lagi. Sen. Berapa harga? Berapa harga? Speed cat. 4.5? 5? Underground. Mana satu? 4.5? Jepun je. Oh, eBay? Saya beli tak tahu ni. Alhamdulillah selesai reunion dengan member ataupun kira macam abang-abang saya lah, senior saya lah kan. Cuma tak ramai lah hari ni disebabkan masing-masing dah ada orang kata apa, tanggungjawab kan. So tak dapat lah, attendance tu kurang lah. Kalau ikutkan memang betul-betul ramai. Alright. So macam tu lah guys. Kalau nombor motor yang diorang sebut tu kan, ada yang korang pakai ataupun korang terperasan, korang komen kat bawah. Okay, lepas tu kalau korang pun yang jenis dah pakai motor yang dah, orang kata dah pakai motor sebelum ni kan, lepas tu korang jual, kalau korang rasa rindu, cuba korang komen dekat bawah nombor plate motor korang. Mana tahu nombor plate motor korang tu ada orang lain yang sedang tengok video ni. Alright. Okay guys, terima kasih banyak-banyak guys. Jangan lupa subscribe guys. Okay, jumpa next video. Okay guys, Assalamualaikum.